Kamu nampak tak hakikat sebenarnya perangai pemimpin DAP ni bila dia buat perhimpunan? Mana ada wabi-wabi Melayu yang selama ni dia gunakan dalam media sosial. Mereka ni jadi baruah je. Bila dalam perhimpunan dia orang yang duduk di barisan atas ni, semua puak-puak dia je. Inilah bahayanya DAP ni. Dia nak menguasai tanah Melayu ni. Dia menggunakan seperti mana Bukit Kepong. Dia tahu orang Islam ni kuat semayang, jadi kita kena campur lah, pergi surau. Macam mana yang digunakan dengan komen menggunakan hadis Nabi. Begitu juga dengan Hanayo pakai tudung. Begitu juga Anthony Locke bercampur dengan gangster yang terbaru ni kan. Yang mana Sultan Selangor cakap jangan bela babi. Dia hantarnya ahli parlimen dia yang perempuan tu, yang sampai ahli parlimen dia mengutuk pula, katakan ini telah dipolitikkan. Sedangkan Sultan Selangor ni memberitahu ini negara Islam, tanah Melayu, babi itu haram. Tetapi yang menyedihkan kita, pemimpin Melayu kita yang sekarang dipergunakan oleh mereka. Mereka duduk belakang je. Akhirnya kita bergaduh sama kita. Kalau tak sedar kita tak tahulah orang Melayu. Wey.